Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Aisyah Kristina binti Muhammad Zahar. Saya ingin terangkan tentang tajuk kita, Belia Malaysia Benci Rasuah. Pertama sekali, merampas peluang dan masa depan kita. Rasuah membunuh sistem di mana orang terbaik mendapat pekerjaan. Anak-anak muda yang belajar bersungguh-sungguh dan sangat baik dalam apa yang mereka lakukan kalah kepada mereka yang mengenali rakyat atau mempunyai banyak wang untuk dibuang. Yang kedua, beban kewangan yang tidak adil. Apabila rasuah berada di mana-mana, ia memerlukan lebih banyak kos untuk hidup. Projek untuk membantu negara kita menjadi lebih baik adalah terlalu mahal dan tidak begitu baik kerana sesetengah orang mengambil wang yang dimasukkan untuk projek ini. Akhirnya golongan muda yang baru memerlukan kehidupan terpaksa berhadapan dengan masalah sesebuah ekonomi. Yang ketiga, mencemarkan reputasi negara kita. Orang muda hari ini hidup dalam dunia di mana kita boleh bercakap dengan orang dari negara dengan mudah. Apabila negara kita terlibat dalam skandal rasuah, orang dari negara tidak mahu melabur dalam kita dan mereka kurang memikirkan negara kita dan pemimpin kita. Saya ingin berbangga kerana berasal dari Malaysia apabila bertemu dengan orang dari negara. Yang keempat, tidak bersikap adil kepada semua orang dan jurang besar antara kaya dan miskin. Rasuah menjadikan orang kaya lebih kaya dalam cara manakala orang miskin kekal miskin. Golongan muda mahukan sesebuah negara yang adil di mana kerajaan lebih mementingkan rakyat daripada menjadikan orang-orang tertentu kaya. Yang kelima, menentang apa yang betul dan jujur. Generasi kita mempunyai akses kepada banyak maklumat supaya kita tahu bahawa rasuah adalah sangat buruk kepada negara kita. Kita tidak suka rasuah kerana ia bertentangan dengan apa yang kita fikirkan betul dan bertentangan dengan nilai agama kita dan negara kita, Malaysia. Rasuah menyakitkan hati bangsa kita. Sekian, terima kasih.